Korang rasa best tak kalau korang berada di zaman hitam putih dan menjadi seorang innovator? Kalau saya dapat kembali ke masa lampau kan, satu benda saya nak bawa adalah AI. Tapi kita bukan main boleh bawa AI je, sebab AI ni kita kena pasang dalam komputer. Contoh kat sini, saya ada sebiji komputer desktop. Tapi dalam komputer, untuk memproses AI, komponen yang paling penting adalah ini, graphic card. Graphic card pula kena pakai yang Nvidia punya. Saya pakai ni 5070 Vulkan yang saya dapat daripada Colorful. Graphic card lain patutnya boleh je run AI, tapi masalahnya ekosistem tu tak support. Jadi nak tak nak, kalau nak main dengan AI mesti pakai Nvidia punya GPU. Nice. Ui, berdabak kan ni. Saya dapat pinjam ni dari company Colorful tau. Kalau korang nak ucap graphic card baru diorang ni, nanti saya letak link dalam description. Right, kita pasang Ni saya akan cucuk dekat PCIe slot saya. Dan untuk powerkan dia, dia pakai ni special punya connector. Dia akan gunakan 16 punya PCIe pin. RTX 5070 ni pula ada dalam 12GB dia punya VRAM. Untuk run AI model yang kecil boleh lah. Tapi kalau saya nak try besar sampai maybe 70B, saya tak boleh pakai ini. Tak lepas. Saya kena tambah RAM. RAM saya ni pula ada dalam 16GB je. Yang lama ni 2 keping, sebiji 88. Jadi ada total 16. Tak cukup. Saya akan tambah RAM baru yang laju sikit. Sekeping tu je 16GB. Saya ada 4, jadi 64GB punya RAM. Sekarang baru saya boleh hidupkan komputer saya ni. Saya turn on bagi dia hidup. Comel grafik card dia ni. Ada industrial look sikit. Hardware settle, sekarang AI. First saya nak install Ollama. Ollama ni adalah tool yang membolehkan kita manage dan run kita punya LLM, Large Language Model ataupun AI ni lah. Kita ada banyak model AI, macam-macam boleh test. Tapi yang popular sekarang adalah DeepSeek. Dari 1.5 billion parameter sampai ke 600 billion parameter kita ada. Makin besar saiz, makin berat lah. Untuk run model AI yang kita nak ni, kalau kat Windows boleh gunakan PowerShell. Lepas tu type ini, Ollama Full DeepSeek R1. Lepas tu kita punya model parameter 1.5B. Dia akan tunggu download sampai habis. Lepas tu dia dah kira install lah AI ni dalam komputer kita. Tapi disebabkan saya nak try macam-macam model, saya download semua tu. Tapi yang 600 billion tu tak adalah, besar sangat, tak lepas komputer saya. Lepas download, kita boleh run pula. Tukar je, Ollama run DeepSeek. Lepas tu model. Dapat macam chat kan, macam chat GPT je. So contohlah saya type hi. Dia tanya nak tolong apa. Maybe saya try tanya, boleh tak tolong saya program Raspberry Pi. Dia kata boleh dan minta detail. Cara ni memang dia boleh run, tapi tak berapa cantik. Dia tak macam chat GPT tu. Kita nak ada satu UI yang senang kita nak navigate chat sebelum-sebelum ni. Ataupun kita nak tukar dia punya modul LLM pun senang. Untuk itu kita kena ada web UI dan kita boleh gunakan Docker untuk senang install. Pergi ke website Docker, kita boleh download dan install, depend pada kita punya OS. Kemudian dekat GitHub kita boleh cari Open Web UI. Yang ini. Klik, dia akan guide kita pergi kat bawah macam mana nak gunakan dengan Docker. Kita ambil je sini dia punya arahan command dia ni, copy paste dekat PowerShell ataupun kita punya terminal. Nanti kita nampak lah link ni dekat Docker kita. Klik je. Dah. AI chat kita. Alright. So sekarang kalaulah andai kata saya pergi ke masa lampau, maybe saya tak nak lah jauh sangat, dalam maybe tahun 1930, maybe 1930 dia dah ada start ada elektrik dah tu. Jadi kalau saya balik ke masa lampau bawa komputer yang ada AI ni, maybe saya nak buat something yang boleh mendatangkan hasil lah, business lah. Boleh tanya AI ni apa yang berlaku pada 1930. Kita try tanya dekat model AI yang paling kecil dulu, 1.5 billion punya parameter. Soalannya, jika saya patah balik masa pada tahun 1930, teknologi apa yang saya boleh develop untuk membuatkan saya kaya? Bagi dia fikir kejap. Sekarang saya tengah guna RAM kecil je, 2GB, 3GB. Bagi jawapan dah. Itu. Kalau saya tengok komputer, space, buat bom atom, tak nak. Economic tools untuk platform jual beli, perniagaan, not bad. Ni sustainable energy technology.
Ni menarik ni. Solar pun dah mula develop tahun 1900. Kalau saya develop hydroelectric generator masa tu, boleh kaya ni. Sebab industri tengah nak start boom guna barang-barang elektronik. So perlukan tenaga tu. Jadi saya nak tanya AI ni, nak tengok model mana yang boleh bagi saya jawapan untuk guide saya macam mana saya nak bina sebuah hydroelectric. Ini kita tanya dulu model AI paling kecil ni untuk guide kita buat hydroelectric generator. Tengok result dia, sekejap je dia bagi jawapan. Itu. Not bad gak lah. Kecil je pun model AI ni. Cuba kalau saya compare yang size besar sikit. Tadi 1.5, ini 7 bilion punya parameter. Tengok. Soalan yang sama saya bagi. Dia berfikir. Kalau kita klik dekat thinking ni, kita akan tengok apa yang dia tengah fikirkan tu. Dia punya reasoning. Laju. 12 saat masa berfikir dia. Kalau tadi 1 saat saja. Kalau compare jawapan 1.5B tadi, dia bagi macam general tau. Kalau yang 7 ni still general juga. Ada guide sikit, tapi tak ada fully guide yang saya nak. Jawapan dia terlalu umum sangat. Saya nak detail lagi. Kalau tengok task manager, sekarang dia dah guna resource dekat GPU saya ni 8.3 gig. Ada lagi ruang. Kita try model yang besar sikit lagi, yang 14 bilion punya parameter. Soalan yang sama. Tunggu. Ini dah mula slow sikit dia pre-processing ni. GPU kita memang fully utilize, bekerja keras. VRAM dia guna dalam 70-80%. Sekarang dia dah mula kena guna RAM. Tengok tu. RAM dah 10GB. Dah habis pre-processing, dia dah start berfikir. Saya tengok dia punya speed. Not bad lah. Still laju lagi dia punya proses dia tu. 21 saat settle. Tapi jawapan dia lagi simple ni. Saya nak jawapan yang detail panduan dia. Jadi kita try cuba yang besar sikit lagi. 32 bilion punya parameter. Soalan yang sama. Ini saya kena tunggu lagi lama rasanya. Nampak tu. RAM dah guna 20GB. GPU punya VRAM sama 80%. Tapi GPU utilization dia kecil. 9-11% saja. CPU yang banyak kerja sampai 60%. Dah lah saya punya ni pakai Threadripper. Core dia tinggi. Kita boleh nampak start bottleneck kat sini. Pre-processing tu ambil masa yang lama. Dan dia berfikir pun ambil masa yang lama juga. Dah slow dah. 1 saat tu dalam 4 token je, 4-5 token saja. Bila tengah fikir ni, GPU utilization dia naiklah sikit sampai 30%. Ini disebabkan parameter yang banyak tu separuh ada dekat GPU, separuh ada dekat RAM. Jadi take time dia nak proses info yang ada di RAM dan ada dekat kita punya GPU. Ini saya dah cepatkan lah ni. Boleh nampak macam laju sikit. Tapi dari segi jawapan, ini saya mula suka jawapan ni. Dia dah bagi detail cara nak buat tu. Daripada saluran kayak apa. Dia ajar buat Pelton wheel. Alternator pun dia ada guide sikit. Ini yang saya nak. Dengan panduan macam ni baru boleh saya bayangkan dia punya struktur tu. Saya nak try yang pakai 70B. Ni lagi besar. For sure lagi lama masa diperlukan. Sebabnya apa? Kita tengok resource. RAM kita akan meningkat sampai tu 30 ni sampai 40 gig nanti ni. Ini banyak parameter kita masuk kat dalam RAM. Kalau kita tengok GPU, for sure GPU tak banyak bekerja keras. Tengok 2%, 4%, 5%. Ini disebabkan GPU memang tak boleh nak proses benda dekat RAM kita laju. CPU yang bekerja keras sebab nak mengagihkan info-info ni semua. Kalau nak laju, kita kena suruh GPU bekerja. GPU nak kerja banyak, semua maklumat tu kena masuk dalam VRAM. Tapi VRAM dah penuh. Itu yang slow je kita tunggu ni. Ini saya tunggu untuk soalan ni saja. Dari pre-processing ke thinking sampai dapat jawapan final nanti, saya tunggu rasanya dalam 26 minit, 27 minit macam tu. Slow kan? Nampak tu? 1 token, 1 saat, 1 token. Memang sikit sangat GPU kita punya utilization. Tapi jawapan yang dia bagi lagi best. First dia dah awal dah senaraikan bahan saja, material saja. Dia cari bahan yang ada pada tahun 1930-an tu. List peralatan pun dia bagi yang ada pada tahun 1930-an. Step dia best. First dia suruh cari sumber air yang ketinggian drop dia tu, air untuk turun ke bawah dalam 3 meter macam tu. Dia suruh buat laluan air untuk masuk dalam kita punya pipe nanti. Okey, ni dia. Lepas tu dia suruh letak ada filter.
ni mesh filter supaya tapis macam-macam benda asing kat dalam tu. Then dia suruh buat pipe. Pipe yang akan mengalirkan air pula. Air tu dah drop 3 meter, tekanan tinggi kat situ. Sekarang dia suruh buat water wheel daripada kayu, bagi ada macam bucket untuk tangkap air tu nanti. Macam ni. Bila air keluar, dia akan menolak dan takungan air dalam bucket tu akan tolong memusingkan kita punya wheel. Lepas tu dia suruh tambah bearing, ada shaft, lepas tu dengan dia punya kaki. Settle. Last kali kita kena letak kita punya generator tu. Boleh beli ataupun guna semula daripada mesin-mesin lama. Siap kita punya hydroelectric generator. Kan clear sikit panduan tu. Kalau kita berjaya buat benda ni, ini adalah kejayaan yang besar pada tahun 1930-an. Jadi kalau soalan-soalan yang kritikal, yang perlu kuat sikit berfikir tu, saya boleh pakai yang 70 bilion punya perimeter lah. Mungkin satu soalan tu dia perlu tunggu dalam setengah jam untuk menjawab. Setengah jam yang saya tunggu tu lebih berbaloi effort dan masa dia berbanding saya kena cari 10 profesor, 10 orang pakar dalam hydroelectric ni yang dah buat pengalaman engineer apa semua kan. Nak kumpulkan 10, tanya dia, tanya ni, pendapat dia apa pendapat dia. Baik, saya pakai ni. Untuk soalan yang kecil-kecil tu saya tukarlah model yang kecil sikit. Maybe 32 bilion tu tadi macam kira consider okay dah tu. Ada punya speed pun not bad. Maybe anda katalah seminit saya tunggu untuk menyelesaikan masalah. Contoh tengah buat motor tu kan, untuk jadikan generator. Saya tanya dia, kalau motor ni ada, kalau saya tak tahu kan, motor ni ada 3 wayar. Macam mana nak sambungkan nak jadikan daripada AC kepada DC. Tak payah gunakan 70 bilion punya perimeter tu. Pakai yang 30 pun okey. 32. Maksudnya 7 bilion perimeter pun dah lepas. Dia boleh tegangkan motor yang saya tengah guna tu maybe 2 phase punya. Lepas tu wayar tu ada 3. Kadang-kadang ada wayar yang 5. Dia ada wayar neutral, ada ground sekali. Dia akan tegangkan. Kalau tak, saya tak tahu apa benda saya tengah buat ni. Nak cari siapa yang tahu pasal benda ni. Dah lah pada tahun 1930 tu, benda ilmu-ilmu macam ni memang terpencil. Kalau ikutkan kita bawa AI sekarang ni pergi ke masa dulu, banyak lagi benda kita boleh buat. Banyak. Kita boleh develop, maybe masa tu tak wujud lagi kek-kek yang pelik-pelik ni kan. Maybe masa tu kita boleh dapatkan resepi kek, lepas tu kita buat. Kalau tak jadi, bagi tahu AI tu kenapa tak jadi part ini, kenapa yang ini jadi overbeat ni jadi macam ni pula ke apa kan. Kita boleh develop resepi baru, boleh buka bisnes juga. Untuk personal use okey lah. Kalau anda katalah masa depan, boleh tolong bagi jawapan. Okey, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang nak explore kat komputer korang pun boleh juga. Boleh try model yang kecil-kecil tu. Tak perlulah sampai 70 bilion tu besar sebenarnya. 32 bilion pun agak slow. Kalau ada GPU yang VRAM dia lebih 12, patutnya dia punya speed tu acceptable lah. Sebab tak banyak sangat ada dekat RAM. Dia semakin banyak parameter tu kita boleh sumbat dalam GPU, dalam VRAM, lagi cepat proses dia. Bila dia kena connect dengan RAM itu yang lambat tu. Sebab processor kena proses dulu, baru bagi ke GPU, baru ni pindahkan ke RAM balik, masuk balik ke GPU punya VRAM, nak proses sana, tukar balik. Jadi leceh. Dia lambat proses dia. Sebab GPU takkan dapat berfungsi 100%. Dia buang masa nak mengalih-alihkan maklumat dalam VRAM dengan RAM, VRAM dengan RAM. Okey, tu je. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Syafiq. Assalamualaikum.